Okay, Assalamualaikum dan salam kemanusiaan. Okay, hari ini kita telah hadir ke IPD Petaling Jaya bagi menghantar satu surat 107A bagi mendapatkan satu makluman berkenaan kes pengadu kita pada hari ini. Okay, untuk makluman, pengadu kita telah membuat laporan polis pada 2017 dan 2020 berkenaan kes beliau yang kita syaki telah berlaku beberapa pemalsuan dokumen dalam kes ni. Tapi sehingga kali ini kita tidak menerima sebarang maklum balas berkenaan kes ni. Selamat petang. Saya sememangnya adalah pengadu dan juga mangsa untuk kes ini. So, masa itu suspek bersama kawannya telah pecah masuk rumah saya, pukul saya. Kemudian lepas itu, pada masa itu saya dah buat laporan polis pada tahun 2017, tetapi tiada tindakan polis. Selepas itu, pada tahun 2020 saya buat lagi laporan tentang bahawa suspek telah menggunakan laporan palsu dengan dokumen palsu untuk cas saya sebelum itu. Kemudian lepas itu saya hantar banyak surat kepada IPD PJ untuk minta status siasatan, tetapi sampai sekarang saya tidak menerima sebarang status lagi. Saya berharap pihak polis akan mengambil tindakan secepat mungkin terhadap suspek. Untuk makluman, kita telah sebelum ini pernah menghantar satu dokumen 107A bagi mendapatkan maklum balas pada bulan 5, tapi kita tidak menerima sebarang maklum balas lah. Dan hari ini kita telah menghantar satu lagi dokumen kepada OCPD untuk mendapatkan satu maklum balas siasatan. So kita berharap agar satu siasatan dan juga satu maklum balas dapat diberikan kepada pihak kita dan juga pihak pengadu supaya sekiranya terbukti dokumen-dokumen ataupun segala aduan dan juga report polis yang telah diadukan ini benar, kita berharap satu siasatan dapat dilakukan oleh pihak pegawai penyiasat lah.